Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Sahabat itu cerita sampai yang kawan kakak kawan kakak saya kejut. Kak saya ingatkan tu kak saya kejut-kejut pergi tandas. Lepas tu dah masuk tandas, keluar balik tu kak tu hilang, kak saya hilang. Esok pagi tu jumpa kak saya marah. Dia marah kepada saya teman aku patuham pusing-pusing tak ada. Kak aku heran apa sepo dia ni, aku tak ada pun kat bilik, study kat tempat lain. Han kata aku pergi temah. Siapa dia teman hang? Maksud benda tu lah. Benda tu, benda menyerupa kakak aku. Hampa dah anggap tu benda tu dah biasa. Tak berapa nak biasa lagi sebab time tu tak berapa nak kenal sangat pun, dan family belah mak belah ayah semua tak percaya benda-benda ni. Berkata karut lah benda ni, tak wujud lah, zaman moden mana ada hantu. Ada satu kejadian time tu aku darjah 1 sekolah kat Penang dulu. Dia time nak balik tu dia nampak seorang nenek dalam hutan. Sekolah tu dekat dengan hutan. Time tu hutan tengah banyak lagi agak besar, tak macam sekarang. Dan nenek tu ajak dia pergi Gunung Ledang. Kok aku beritahu mak dia, mak aku tanya, mak ni ada orang ajak pergi Gunung Ledang. Mak aku kata, mengarut lah hang ni, belum nak datang balik. Apa cerita menarik? Oh, menarik. Ya tu. So daripada tu macam dia foreshadowing. Foreshadowing tu dia macam hint, petunjuk. Oh, petunjuk untuk masa depan ni. Oh, masa depan. Oh, masa depan. Masa depan? Masa depan tentu kakak aku cik. Dan saka dia tak ada air tu. Dia bukan bunyian? Tak pasti. Benda tak lagi sah kan. Tapi kak aku dah cerita, mak aku pun ingat benda tu. Tapi benda tu aku ingat kan bunyian macam tak bunyian tahu, dia mungkin bukan. Bukan bunyian dia ni tak, dia ambil anak, culik anak tu. Kadang ada orang yang mengandung. Dia ambil janin tu, sup hilang. Tahu-tahu hilang. Wallahualam, tak tahu. Sebab banyak cerita macam-macam kejadian. Pasal apa lagi yang Kak memang dia kata mental health apa, mental issue dah. Down tu sampai sekarang otak dia tak apa nak betul dah sebabkan benda-benda ni. Semangat dia lemah. Perempuan memang semangat dia lemah. Kadang benda yang random pun dia boleh terkejut. Tengok bayang sendiri pun dia takut. Ni pula kena dengan trauma. Tapi walaupun tengok bayang sendiri takut, tapi benda tu memang real lah, kacau dia. Dia tu memang kacau. Sebab bukan dia seorang je yang kena, kami satu keluarga pun kena. Yang tu panggil ustaz main rumah. Tapi yang ni tak ada dalam cerita yang episod yang dalam YouTube tu tak? Yang satu lagi tu? Tak apa cerita. Ada main panggil ustaz main rumah, pagar rumah tu semua berubat. Lepas tu pagi-pagi tu ngam-ngam lepas azan subuh, kami semua tidur, family tidur satu bilik. Dengar time tu betul ngam-ngam lepas subuh azan tu, benda tu pagi. Tak subuh ke? Dah azan dah ni. Gelak tu anjing tu. Menganjing kami tu keluarga. Aku bangun tidur macam dia suruh solat pula dah. Dia ni nak kacau kami ke nak suruh kami beribadah? Macam heran, double meaning pun tu cara dia menganjing. Kami solat macam biasa, beritahu kat ustaz. Suara macam budak-budak ke macam mana? Suara perempuan tua. Perempuan tua? Perempuan tua nyari. Macam hang ni tadi lah. Dia kau macam tu je. Cuba ulang lagi. Tak salah subuh ke? Dah azan ni. Cuma zaman sekarang tak ramai yang percaya. Tu je. Kadang family belah mak sendiri pun tak percaya, belah bapak pun tak percaya. Dia kata permainan fikiran je ni, benda tak wujud ke. Dia kata bukan kita je duduk kat dunia ni, ada lagi benda lain.
Itu pun punca daripada jiran sebelah tu. Jiran sebelah jahil tu. Bukan, jiran sebelah duk hantar sihir. Uish. Tak sihir kat family kami sebab dia tak puas hati dengan kakak aku, abang aku. Kami semua kecil je. Apa tak berhati? Semua sekolah. Tak tahu. Dia suka-suka hantar. Dan jirahan tu sekarang ni masih berjiran lagi. Arwah. Innalillah. Tak. Sebab kami duk heran. Hari-hari kena. Lala ustaz tu dapat tahu siapa, kami tanya siapa dia sebelah yang hantar. Kalau ikutkan cakap ustaz tu kata dia pergi jumpa bomoh. Dia tak ada ilmu lah. Dia jumpa third party kot lah. Third party kot. Bagai third party. Aku ingat first party dia. Aku ingat dia Okay. Dia orang muda lagi lah. Kiranya kalau zaman tu kiranya dia bayar-bayar kita lah. Dia bayar-bayar halan ni lah. Kalau zaman budak-budak tu ni umur dalam 28, 29. Sebab dia tak boleh nampak secara fizikal. Sebab ada pernah sekali tu time tu kakak aku kena rasuk. Macam kami bengah hari-hari duk kena rasuk pun semua. Cuba hang rasuk abang aku kata. Mak aku tanya, cuba hang rasuk ni budak ni, dia tunjuk kat abang aku. Hang tu tak mau dia kata. Time tu duduk tengah berubat dengan ustaz lah. Dia rasuk. Mak aku tanya, mak aku geram hari-hari kena rasuk. Sampai macam dah tak ada personality dah kakak aku. Lepas tu tunjuk aku, masuk dia ni, tak mau. Dia takut. Kalau tunjuk adik perempuan aku, dia mau, dia kata. Sebab dia pun tak kuat. Dan family aku dengan abang aku je lah yang tak pernah lagi kena masuk. Memang real. Dia suka main lampu, kena sampai dinding terbakar sendiri. Ustaz tu tengah berubat. Ustaz tu nak tangkap benda tu keluar dari badan kakak aku. Dia nak pergi dapur, lari ke dapur. Sebab dapur kan ada sampah semua kan. Macam nak kumpul balik tenaga ada ke apa tak tahu. Wallahualam. Kebetulan tu kat dinding dapur tu kami ada letak nama Allah 99 tu. Lalu terbakar. Kami semua terkejut, mana datang api. Dia tahu tu benda tu, dia nak pergi lari ke dapur, terbakar kena ayat Quran nama Allah. Tapi nampak tiba-tiba keluar percikan api kat pintu dapur. Caspak. Aku ingat nampak macam contoh macam manusia tu invisible. Lepas tu nampak bakar yang tu. Tak ada. Dia terbang macam biasa. Kami mata orang biasa tak nampak. Ustaz tu nampak. Dia terbang ke dapur, kena lalu sebelah 99 nama Allah tu terbakar. Dia pun tak nampak. Ampun tak nampak terbakar tu. Ustaz tu nampak terbakar. Tak nampak dia terbang tu je. Bentuk apa tu tak nampak. Dia dia terbang sup. Benda pun berapi. Dia masih mengganggu lagi ya. Sekarang kurang. Tak ada. Cuma ustaz tu warning. Benda ni walaupun dah buang, dia akan datang balik. Tapi bukan kat kita, dia datang balik kat keturunan kita. Itu macam aku ada anak ataupun abangku ada anak, kakak aku ada anak, dia akan main balik. Kiranya apa nak apa nak depa nak isyak darah kita ke apa ni? Tak tahu. Dia tanya depa macam gelak, pusing-pusing. Tahu lah benda ni suka pusing. Aku dah dengar cerita lah. Cerita member aku. Yang member aku dia cerita pasal orang yang kena asuk ni. Jin lah jin ke setan ke apa dia ke. Yang rasuk badan manusia ni dia pun suka badan manusia. Tak tahu lah kenapa dia pun suka. Tak tahu. Mungkin ada spekulasi ke apa. Tak tahu. Sebab daripada perjanjian tu dulu nenek moyang yang dah buat perjanjian perikatan dengan mereka benda-benda. Dia pun suka duduk dalam ni badan manusia. Terutama sekali perempuan. Time dah haid. Time dah haid. Batang pintin baru ni kat bulan lepas. Bukan member lah, macam kami under satu company, rumah lain-lain. Tiba-tiba member aku hilang sebab dia dapat call kawan perempuan dah kena rasuk. Sebab perempuan tu dia tiap-tiap bulan amalkan ayat kursi, sembahyang semua cukup. Cuma tiba-tiba hari tu je dah kena haid, terus kena rasuk. Perempuan tu sebelah hari mak. Time dia kena rasuk, benda tu buat dia lari. Lari kau aku lari cepat. Aku macam ni pergi mana kau? Terus ditangkap.
Lari masuk hutan. Tak, time tu kami kat Bayar Lepas bandar. Tak ada hutan. Dia nak lari ke tengah jalan. Kalau kena langgak kereta tu tak tahu. Sebab kawan aku laju kat kerja. Tangkap. Buang terus. Dia boleh ilmu. Aku tak ada ilmu lagi. Sebab benda ni kalau bawa pergi hospital, orang tak detect. Oh, benda doktor kan dia ni sakit apa? Lepas tu Izu ke? Doktor macam tu je. duk bedah 10 kali pun Sebab pernah juga tak jadi kakak apa aku, pun. pernah bapak aku hantar kakak aku pergi ni hospital. Doktor sahkan dia gila. Tu je. Maksudnya dia ni tak ada penyakit, tak ada sawan, tak ada apa. Dia just gila tiba-tiba dia kata. Saya macam doktor ni tak ada pakai. Bawa pergi berubat jumpa ustaz, baru jumpa masalah dia apa. Sebab saka ada orang hantar sihir. Tabuk beras depan rumah. Ush, Bukan padi. itu macam mana pula tak pernah dengar tu. First time ni aku dengar ni. Dia kalau tabuk beras ataupun padi depan rumah ni, dia nak keluarga rumah tu miskin, penuh dengan penyakit. Tu je. Dia tabuk sak macam tu, tapi nanti beras tu dia macam jadi halimunan ke ataupun Boleh nampak beras tu. kiranya nampak beras tu kena cepat-cepat buang ke macam mana, ataupun Ambil nyapu, sapu, buang kat longkang apa. tapi kalau kita Ambil buang pun itu. still dekat lagi yang kita ke macam mana. Tak tahu, wallahualam. Ustaz kata buang dia. Ustaz ni baca-baca semua. Macam tu sekali tu. Kata tahun 2000 berapa lah. Aku dah jam 4 10 2006. Teruk juga family hang kena lah. Kesian kat family hang. Pertama sekali kakak hang. Kesian kat bapak aku. Mana Bapak bapak aku nak kerja tak boleh nak fokus. Dia di serabut.